Satu cerita pengembaraan yang sangat epik melibatkan keluarga dan juga kebenaran. Sebenarnya ini adalah first time saya menceburi dunia animasi siri Bobo Boy dan Papa Zola ni. So saya sangat terkejut lah dengan kualiti persembahan filem yang telah disajikan. Sangat enjoy. Pertama sekali, cerita ini berjaya menyampaikan pengorbanan seorang papa, bagaimana beliau struggle untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya Pipi. Dan along the way, cerita tu menjadi daripada sketsa ataupun cerita sebuah keluarga yang sangat sederhana menjadi satu journey di mana Papa Zola perlu menyelamatkan anaknya Pipi melalui satu simulasi video game. Walaupun saya tak pernah melayan Bobo Boy, mutu filem ni sangat tinggi. Kualiti animation dia adalah top notch. Kita boleh nampak banyak elemen-elemen daripada video game. Kita boleh nampak motion blur. Kita boleh nampak deformation. Karakter-karakter bila dia bergerak, dia macam berkembang kecut. Kita boleh nampak konsep power up. Kita ada bunyi-bunyi klasik daripada zaman 8-bit 1980-an, 1990-an. In fact, sila tunggu sampai habis filem ni sebab kita ada mid credit yang sangat menarik dan juga satu homage kepada era video game tahun 80-an.